Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya dan Anis bersiaran langsung daripada Pusat Budi Belah Maidin. Kita akan bersiaran selama Sekejap, tukar efek sekejap. Tukar efek ni. Macam tu. Mana efek ni, mana yang supaya suka? Tak ada efek you all. Filter tak ada you all. Okey. Okey ah. Okey, filter ni lah. Saya gunakan kita menggunakan filter. Ni ada berbagai sarung apa tu? Kalau kata Tukar mirror sekejap. Cepat lah. Tukar mirror. Baju you all dah berhasil. Baju. Oh, dia boleh baca. Oh, boleh baca. Motor. Butik Jaafar. Hakis you all. Kita bersiaran selama setengah jam di sini. Selepas selesai membuat penjualan emas di pabrik tu. Anis jual baju, jual fizikal emas 1,000 tadi. Berharga 1,000. Sebelah Anis menjual emas baju fizikal sebanyak RM1,000. Laku 1,000 ya. Berat berapa gram? Anis mencari biskut raya. Saya bangkit biskut raya aneka bangkit ni. Merasa RM13.9. Beli dengan aja RM25. RM25 50 pieces. Biskut raya buah badang. Berbagai-bagai lah. Keras. How the dog you all? Berapa tu? Oh, semua dengan tak ambil tu. Ambil suara. Kita tengok pion ni nak atas dulu. Love letter vanilla. Love letter ni I buat ni. Durian ice cream. Durian ice cream and love letters. Dia tunjuk kat you tu. I buat live makan love letters. I memakai jaket hari ni, jaket denim kerana sejuk dalam Pusat Budi Belah dan tunggu lama di pabrik Go untuk menjual emas. Kena check dulu harga emas tulen ke emas tidak tulen. Ayam Dali Dali. Ayam Dali. Dan sini sesuai lagi sini lagi. Dali. Anis Dali. Pakcik ada. Pakcik nak tu ke? Ya, ada adik yang sekolah ini. Tengok orang ramai tengok. Cukup hang ambil tak jangan ni. Cukup hang gagal ambil. Cukup hang ada tu Honda kan. Tiap nak mesejkan ni ayo oh. Baju kurung, cantik baju kurung. Lagi direct je nak pergi review je. Lewat nak ambil Alia pula lagi.
Ada balik pukul 2. Baju Melayu ya. Baju Melayu juga Musang. Harga apa? 49 ya. Hambi 29.9 dia hambi kat TikTok. Awong tak? Tak ada kata gitu. Ni Betul. 5 SL 49. Ya pergi pure direct je. Nak balik cepat ya, nak pergi pasar Payang. Pasar apa? Sabang je. So sementara je, mungkin 15 minit je. Tak lama dekat Maidin ni shopping. Nak beli kopi ada. Baju-baju dah ada ya you all. Nak beli slipper kat Maidin. Kat ni slipper ni. Slipper. Ketuk lah, ketuk adik. Mana? Okey je. Ada mana ya all? I sebagai promoter. Okey. Tunjuk you off. Sikit. Biar. Ya belah ni. Biar dulu. Biar dulu. Dah itu kot air tu. Color beige color. Kau lembut itu beige color itu hak yang pakai kat Maidin itu Mana tu? Tebak ni kau lembut tu nipis itu Tu kah? Tak. Comel je. Tak, tak ada sini tu. Comel. Comel. Tak, dia nipis je. Nipis. Capit. Capit ya. Warna nipis. Style gini, warna beige. Style gini, warna beige. Warna beige dia. Ni, warna gini. Sisa lagi. Hak nipis gini. Warna. Dah. Warna gini. Ni tah. Dah, macam warna cream. Maidin tu ada. Apa ya? Yes, Mila. Kan dia 12 ya you all. Warna ya. Ni. Bukan. Ya? Toh Bismillah. Bilang. Dah warna beige tak ada. Maidin tu you all. Ada Maidin ni. Tampuk ni gini tebal ni. Apa? Kenapa? Ni tak ada tu kata tu. Sampai. Cah ya. Cakap. Ni apa? Ya. Saya tengok. Saya cumi. Cuba pegang je air pakai. Pegang je air pakai. Jangan tengok. Allah. Cuba pegang je air pakai ni. Air pakai sini. Air sini. Terus pegang ni. Jaipung hendak swimming ni. Siap. Kau pakai tak hadang pula. Betul ya. Sekejap. Motor sekejap. Yang besar kadang size dia. Kau ni pergi ni je. Sesuai ya. Sakit. Kecil. Ya. Kemas tak? Mah. Betul ni. Kau rasa lagi tadi? Mana ni? Tahu tak ni? Yang satu cantik. Yang ni ada bunga-bunga. Dekat angkat tak? Ini apa? Sama? Ini kenapa? Sama ni. Ni? Ni kenapa? Sama. Masa tak pilih ni? Kau ni lah. Ambil lah. Ni dah ayuh. Ni simpan adik. Ni. Terima kasih. Kat mana? Sana. Ambil sini. Kejut. RM3.9 tau. Color beige ni. Beige color. Kacak-kacak. Takwa. Okey, beli yang ni je. Saya beli yang ni. Bulan sabit.
Bulan sabit cantik you all. Lembut. Lembut dan soft. Style sini. Gitu. Rasa bunga-bunga tebal tu. Panas you all. Ini nipis je. Beli kat mana balik counter. Mana counter? Lagi sampai gini. Lah. Jangan dah. Slipper. Tarik tak topi Mana tu apa slipper? Ni. Berbagai-bagai slipper ada kat sini. SPX. Macam ni. I nak cari slipper macam ni. Slipper bintang you all. Diamond. Slipper diamond. So, SPX diamond. The offer. Lawa ni pattern. Lawa. Ni. Air raya aduh yang meletup. Yang ni meletup I pakai ni. Sesuai you all ni. Kotor bocik tu. Sesuai lah. Jeans yo. Mana bocik. Cong. Sana. Ada tu pakai beton tu. Ni original. Asal saya original. Plastik. Warna hitam lah you all. Ni apa dak ni? Asyik biar ni. Pesana. Apa dak? Saiz 40-41. Apa? Lagi. Dua cari 42. Saya 40. Tu 40 apa? 41. Made in China. Cantik ni. I beli slipper you all. Tu baru. Tu nak slipper nak flat baru. Sekejap. Itu 42. 42 ada? Ada. Bagus. Sekejap. RM29. Apa mahal ni hei? Berat ke? Ya, ini cantik oh. Ani pakai ni, Ani pakai cantik. Ani. Cantik ni. Sini lihat ni. Saya nak dapat. Boleh. Boleh. Kau nak lagi longgar orang tak? Nampak kalau boleh. Oh, kau cuci. 42. Nama benda ni? Pesona. Paisana. Paisana. Kereta Paisana apa tu ni? Grey. Kasut warna biru, kasut warna grey blue. Kita warna ni RM29. Murah ni. Ada diskaun tak? Oh, belah-belah ada ke? Tahu ada warna ni. Warna ni. Warna grey ada ke? Ada warna grey. Paisana warna grey. Slipper Paisana warna grey. Grey blue lah. Black blue lah kan. RM29. Pakai dengan slipper. Baju I baby blue. Sepatu pakai dengan slipper ni pergi semayang. Pergi semayang. Mana satu je Okey lah slipper. Okey. Balik ni. Balik slide. Dan nak pakai slipper Paisana. Baju Melayu balik.
Gitu. Baik raya. Jom Melayu. Flight raya Air Asia pakai slipper ni. Tu baju baby blue. Grey blue. Begitu. Gitu ya Allah. Ketu-ketu kau kan. Mesti Kelas. kelas ya Allah. Ni dari warna orange. Kau cakap? Tak nak lah. Tak nak? Tak nak. Slipper baru tak ada slipper raya? Tak ada lagi. Ada lagi? Nantilah. Hujung bulan. Tahulah ada tak. Baju kat mana ni? Pakaian wanita. Baju kat mana ni? Counter. Ni botol. Counter ni. Okey, jom. Kasut sukan, slipper. Hak ni betul bulat sikit. Plastik lah. Hak ni betul bulat sikit. Kepala dia kalau pakai yang tu. Tak plastik tu air plastik. Pasti tak ada. Slipper tangan je. Mesti tak rambut. Tak ada plastik. Kan lagi pasal cabang blok ni. Ya Allah. Kau mana ya Allah? Ni. Plastik apa ringgit? Ni. Tak ada plastik. Bergatang. Boleh ambil. Lah kan? Lah memberi belah di Maidin. Tak mungkin ada. Kat mana tak ada. Tak apa tak payah kat. Apa ambil kau ada ni? Tangan sebelah 38%. 38%. Maidin tu belum kau tutup belah plastik tu apa? Berapa? Pukul 10. Sama je. Oh sama je. Minggu depan je tutup ke sebelah. Minggu lepas tu pukul 11. Nampak orang raya kan? Orang nak beli. 30? 40? 38%. 8% tu. Saya ambil duit dalam barang ni. Duit. Ni bukan jap. Balik tadi. Kejap lah Maidin. 5, 6, 7, 8%. Aku boleh. Dia pun ambil ke? Apa? Sebab tak ada plastik. Sekarang ada plastik. Tapi dia nak icik kan ni nak? Pek lah. Tunjuk risik je. Tengok risik kat mana ni? Bagi sekali dengan balon. Tunjuk di sini kena cok kan? Aku nak berapa Okey. lah. Ani cok dia sikit je. Ini tak ada batu. Kan ada batu. Saya nak tengok sebab tak ada batu. Kena ada batu. Ubeng. Okey, Ani turun cok. Turun cok risik. Okey, Maidin kena cok risik. Okey, terima kasih. Kita beli tanpa beg. So, warna biru. Asia hari ni, betul? Kita balik, ha? Jangan follow you. Yes. Follow Anis. Barang Muslimin. Anis jual barangan Muslimah. Okeylah. Anis beli baju wanita ni. Makan pick up bangga. Bahasa bangga. Ni bangga berselalu bangga. Coy. Sarung Anis dah ada belum? Ha? Telekong mana? Kat mana? Oh, telekong panjang rambut. Jibak. Lekun jibak tu. Itu orang lewat. Sayang. Dah apa minit dah ni? Dah rahkan tarang pun sekejap ni. Ada bukan sekejap? Nak hati nak rahkan sekejap? Rahkan pulak. Rahkan belah. Dah rahkan. Rahkan kejap you. Itulah kan pula baru tu bit nama ayah dak anda. Ayah awak dak? Anda. Anda?
Mana cakap dia cakap ayah. Dia diam dah. Dia tu dulu. Diam dah. Irahkan dulu kan. Kelas mak ayah you all. Lisa tak nak beli. Sudah beli lampu raya nak lampu linak dah. Beli dah. Beli lampu linak. Dia Shopee ke? Beli warna putih. Oh, tak beli colour. Alah, tu dia. Pakai yang lelaki atas ni. Tak ingat tengok ni. Pakai yang lelaki. Trolley. Baju dah awal baju tengok dah kan. Ramai orang mau beli pelah di Maidin, bertroli-troli, mau beli barang-barang. Kan? Ni dia nak beli apa ni? Apricot. Apricot apa tu? Merawat penyakit kencing manis. Busuk ni ya, apa bau ya? Cincin. Tengok ni, aiskrim itu. Ni, aiskrim potong. Pakai foto tak. Pakai aiskrim dia. Kebelah dia aiskrim. Keluar kat mana ya? Ke depan mereka. Kena cak ya. Cak kat kaunter kan. Sorry ya. Assalamualaikum. Live my day, beli my day. Beli belah. Ayam dia ada. Belah ni. Seribu. Hadiah utama kali 4,000. Lychee yo. Yo, 1,000 yo. Ya, hanya masuk paduan je yo. Menang sejuta. Kau ni. Kali. Saya dapat beg Maidin yo. Untuk kanak-kanak beli belah. Ustaz. Ya. Pegang jap. Ustaz, Assalamualaikum. Hai Allah. Bawa dia budak. Dapat beg Maidin. Balik Mekah. Balik Mekah. Dari mana? Aku ni beli putipah. Kau ni kena cop barang. Dah Ustaz bawa budak-budak. Shopping. Beli ni apa? Beli selipar raya. The bag ni dapat free. Ustaz Walidah. Okey, cop barang. Sini, kanak-kanak. Cop. Okey, bye. Okay. Bagi beli buat. Bag ready. Siapa nak tukarkan salah barang dia balik ke? Kita dulu ya. Ustaz ni. Kau cakap Ustaz. Ustaz Farhan dia. Apa pelan abang anak murid ni. Ustaz anak-anak yatim anak beli belah. Belah Ustaz dah. Tak cuba betul. Okey dah siap membeli belah Maidin. Cantik tak lipat antik ya. Gitu. Cantik kan. Kalau biru ya biru RM29 ya tipe. Bukan murah ya tipe. Coy. Ada tu ada. Jatuh. Okey, beres. Terima kasih. Kan kita nak ambil kereta poket bawah sekali ya. Poket bawah sekali yang kita ambil.
Pasal Sabah kat you all. Berapa minit you all? Membeli belah Mading. Tak lagi. Tahu. Cabut. Yes. Tak bahu. Aduh, sakit. Ini nak ambil kucing apa ya pula you all. Saya ada sifat. You all clean ya. Yang ambil kucing bawah sekali dia buka pintu kereta. Kan Ada control. ada beg ke tengah. Pandai. Okay. Lepas tu tinggal pula lipat ni. Panas gila ya. Apa nak kali ni? Dah. Okay, kita end live sekarang. Kita nak pergi ke Pasar Cabang. Kita nak end live sekarang. Terima kasih semua yang join bershopping bersama kita di Maidin tadi. Begini. Apa dok kira pun? 27 minit. Ada tunggu 3 minit ni. Ya ada Maidin ni apa? Dah lagi ingat nak buka rumah baik tapi dah Rudi nak beli lasa tu buka rumah kau. Khabar kau baik gitu. Nasi monoli kalau di tas biani. Dah apa? Dah aku makan asing. Aku makan asing je dah lagi. Noli ada mana? Dah noli merang. Noli merang. Nasi. Dah cukup makan otot lah. Dah makan nasi dah. Tapi Ani beli ulang Ani. Ayah ada dah ulang. Dah apa? lasa tu cara kuah ke? Lasa saya kuah ni. Saya kuah. Kau masak. Roti saya kuah dah. Roti saya kuah dah ke lasa. Kau sekali kuah dah. Cuma ulang je tak ada. Ulang. Apa yang kena lasa kosong? Tak, lasa kosong dan kuah dia ulang tak bagi. Dah mula dah apa lah. Okey. Apa lagi? Okey kau. Coy. Lepas tu kita telefon. Ini lagi pasal berani kata. Dia tanya pasal mana. Ada satu minit lagi tunggu satu ni hal kata salam Ramadan, selamat berbuka puasa, selamat menjalani ibadah puasa. Salam Ramadan dan selamat menjalani ibadah puasa Ramadan tahun ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri bakal menjelang hari kemenangan. Lama lagi Hari Raya Aidilfitri. Okey, selamat. Live haru tak apa lah kita live je. Lantak je, tangkap muak je live. Cahaya Nur Sakinah Kak Ayah Gojo. I pergi Maidin, sejuk Maidin, ketar Maidin. Lepas tu public go kat Sejang duduk kat tu. Pakai jaket menggigil. Lagi pergi lagi tadi aircon. Aircon semua kecing rasa lagi tanda ada ni.
30 minit. Okey, terima kasih. Bye-bye. Ada 98% puan ni. Apa 30 minit je untuk Ramadan ini. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bersalam di Pasar Cabang 3. Bye. Ada Maidin, ada Maidin.